Aku sekarang ni ada kat Tanjung Tualang. Nama tempat ni Pekan Udang Galah. Tapi kebanyakan sini restoran semuanya orang Cina punya, tak ada halal. Tapi aku jumpa satu, ada seje halal tapi style dia sama dengan orang Cina masak. Jom kita cuba tengok. RST, Restoran Seri Tanjung Tualang. Jom. Untuk pengetahuan, inilah satu-satunya restoran yang konsepkan Chinese tapi ada seje halal yang kau boleh datang cuba. Segala masakan-masakan dia memang sebiji macam Cina masak ni. Ini kebiasaannya restoran seafood Chinese ni. Kau tengok, dia ada air panas rendam sudu dengan garpu. Lepas tu wajib ada punya barang teh Cina dengan bawang putih, cili potong. Tengok, ini udang nestem nama dia. Ini sambal petai nama dia. Udang nestem ni, okey, nestem dia ada memang ada wangi dia tersendiri, rasa dia tersendiri. Bila dia mash dengan udang ni, dia akan jadi dalam manis tu ada wangi udang tu. Dia tak terlampau manis sangat. Sebab nestem dia sendiri memang dah ada rasa manis sikit dan dia ada letak gula sikit lah untuk masak udang ni. Boleh dikatakan best, perfect match. Sebab tu kenapa Chinese dia adanya menu macam ni, okey. Dengan dia ada banyak daun kari dalam ni, tengok Daun kari punya aroma pun akan masuk dalam isi udang tu. Dan dia boleh makan, dia agak kering sikit. Tapi bila kau campur dengan cili potong apa semua ni, dia akan jadi basah sikit dan kau dengan nasi pun antara satu menu yang best juga. Okey, ni sambal petai dia pula. Sambal petai dia tak terlampau over sangat rasa dia. Dia rasa light-light juga. Tapi dia boleh dapat rasa aroma petai tu, okey. Dia tak terlampau pedas. Tapi dia ada manis datang daripada bawang. Sebab dia ada bawang dalam tu Biasanya kalau kadang-kadang kita sambal petai ni dia bumbu udang. Okay, tapi yang ni dia bumbu lagi ayam. Boleh katakan best juga. Ada rasa macam light-light punya rasa belacan sikit. Ini gaul dengan nasi memang antara satu menu yang best juga. Ini pun antara menu restoran Cina yang suka orang order. Sambal petai. Tilapia steam asam limau. Boleh dikatakan antara steam ikan yang sedap juga pernah aku makan. Sebab apa dia? Cukup dia punya masam tu, cukup dia punya pedas tu. Dengan tengok daun ketumbar punya wangi tu. Dengan dalam dia tengok ada banyak, nampak macam bawang putih pun ada. Dia jadi rasa kick dia tu. Kick dia tu kau okey. Kalau kau tak cukup pedas lagi, boleh bubuh pula dengan cili potong dia ni. Ini antara satu menu yang best juga bagi aku. Cukup pedas, cukup masam, cukup kick. Daun dengan nasi. Ini kalau sedua pinggan nasi boleh habis. Best. Udang galah kamyong ini antara satu menu cakap kedai Cina masak pun pergi mana mesti lain-lain rasa dia, okey. Macam contoh sini pula rasa macam kata manis udang tu ada tapi dia ada letak udang kering kecil-kecil dalam tu. Kita boleh dapat rasa manis udang tu, lepas tu kita dapat rasa wangi udang kering kecil-kecil tu. Dan juga boleh dapat rasa ada wangi daun kari apa semua tu. Dalam ni kau boleh nampak ada bawang dan sebagainya. Di sini suka pakai bawang. Bawang dia cukup banyak letak dalam tu. Ada sedikit manis bawang, wangi bawang pun ada. Dan juga ada cili potong sedikit light-light punya pedas. Budak-budak pun boleh makan, tak ada masalah. Aku rasa dia tak pedas sangat. Dan juga yang paling penting, udang dia cukup-cukup fresh. Dan udang dia ada tengah-tengah, dia ada buang tempat yang kotor tu kan. Dan kepala dia pun ada cantai, senang dimakan dan tak kotor. Ni pula ayam 3 rasa okey. Dia atas tu dia macam mayonis, tapi dalam tu dia ada rasa masam, manis dengan sedikit punya pedas. Lagi tu yang paling penting, ayam dia memang digoreng dulu, memang crunchy. Dia tak terlampau kering sangat. Bagi aku budak-budak cukup-cukup suka makan sebab dia macam milky melekat-lekat sikit, melekit sikit, lepas tu dia melemak-lemak sikit. Okey, best. Ni dia kan, restoran Seri Tanjung Tualang. Kalau korang takut nak masuk kedai Cina, restoran tak boleh masuk kan, sinilah pilihan dia. Memang seakan-akan sama lah. Makanan-makanan memang boleh katakan sedap. Selain aku makan tadi, ada macam-macam lagi makanan-makanan lain yang boleh jadi pilihan. Dan udang dia macam-macam cara masak, sayur macam-macam cara masak apa semua tu, boleh katakan sedap. Okey, best juga. Antara satu-satunya ada kat Tanjung Tualang yang paling penting ada seje halal kamu. Okey, jadi siapa-siapa yang ada singkat Tanjung Tualang yang aku berdekatan kat sini nak cuba makanan yang berbeza, boleh try datang kat sini. Waktu operasi sini pukul 11 suku pagi sampai malam 9 suku. Okey, dia sini bertapak dekat mana? Tanjung Tualang je korang. Kalau korang nampak sampai je Petron Tanjung Tualang tu, korang masuk kanan terus, korang tengok kanan akan nampak signboard warna hijau Restoran Seri Tanjung Tualang, automatik sorry sampai sini. Okey, kalau tak jumpa je, korang boleh map je, memang terus sampai ke depan kedai dia. Suasana boleh katakan best juga. Ada outdoor, ada indoor. Lepas tu ada bilik VIP, ada 3 bilik VIP kat sini. Dan juga ber-aircon semuanya, memang best. Okey, jadi korang nak rasa yang lain, kelainan, boleh cuba datang kat sini. Lagi satu, udang galah memang cukup-cukup fresh sebab dia memang dalam aquarium hidup. Boleh cuba tengok. Tak boleh gila, ajar anda tengok.